Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel kita Mulan Hanafi Channel. Okey guysku, hari ni kita buat servis lah Suzuki 15 horsepower alright. Cuma ada masalah sikit sebab pump rosak. Jadi saya akan bagi tahu lah macam mana nak selesaikan masalah selepas kita servis dan kita hidupkan benda ni asal dia tak hidup guysku sebab pump rosak. Pump rosak. Yang ni. Nampak? Jadi bila benda ni rosak, korang jangan panik guysku tak kira lah korang berada di tengah laut ataupun di mana-mana. Jadi bila benda ni rosak guysku, masa korang pump minyak ia tak naik. Jadi pastikan tangki tinggi daripada ni, ilmu kita guna sini. Tangki tinggi daripada enjin. Nampak? Jadi macam mana korang pancing dulu, bagi minyak tu turun, dia terus masuk. Jadi bila benda ni rosak guysku, okey, benda ni rosak ada jual dekat beg kuning guysku korang boleh tengoklah dekat beg kuning. Harga murah sangat-sangat. Tetapi itulah saya bagi tahu. Jadi sebelum kita nak pergi ke laut ataupun nak pergi kat sungai ke apa, cek dulu pump, bateri, apa benda, semualah keperluan perlengkapan untuk di laut. Jadi benda ni kalau rosak guysku, memang kalau tak faham memang tak naiklah minyak kot ni. Jadi korang standby lah ni. Harga dah lah murah guysku. Korang boleh tengok dekat beg kuning benda penting dah lah murah kan. Macam mana nak bagi tahu Jadi penyelesaian dia macam saya kata tadi, letak tangki, macam saya ni sedia satu tangga. Janji level tangki minyak dengan enjin ni tinggi tangki minyak guys. Jadi minyak akan turun. Okey, jadi korang nak tahu macam mana dia hidup, kejap choose start bang. Ni pomen kita ini. Try start. Okey, jap. Hero saya nak start dulu. Kejap Okey, start bang. Okey bang, dah hidup. Okey. Cuba pergi bang. Okey, kejap. Jadi anak-anak pun kena ajarlah benda ni. Okey. Okey, jadi dah jangan pergi lagi. Dia nak cakap sikit. Okey. Sebab enjin sendiri ni bolehlah buat macam tu. Bagi semangat dengan hero ni. Nampak ni? Jadi sekarang ni guysku, bila tangki duduk atas macam ni, dia enjin akan hidup. Korang dah dengar kan? Ni, nampak? Pastikan bila dah hidup, ni masalah pula ni, impeller ni. Dia apa gagah dah ni. Cuba pergi abang. Pergi sikit ya. Pergi. Jangan kocok lagi. Nampak? Pergi. Nampak? Okay, dah. Stop. Okey. Nampak? Impeller pun dah lemah dah ni. Kalau korang tengok, kalau Suzuki Suzuki 15 horsepower, air dah slow macam ni, ya tubik, baik tukarlah. Nanti masa kita tukar ni pun, kita tunjuklah tutorial macam mana nak tukar impeller dia. Okey guys, alright, abang. Boleh tutup dah bang. Tengok tutup. Okey, cantik abang. Okey guys, jadi bila korang rosak benda ni, korang jangan panik. Bila korang pump minyak tak naik, korang jangan panik. Jangan panik. Asap guys. Jadi tangki kena tinggi daripada enjin guys. Okey. Jadi itu sajalah video hari ni guys. Nasib baik pomen kita ada. Mana pomen? Yang mana satu pomen? Yang ni. Okey, gemah. Jadi itu sajalah video hari ni guys. Jumpa lagi di next video guys. Nanti impeller pula. Jadi pastikan sebelum nak pergi ke laut ataupun ke sungai ke apa, baru korang standby dulu lah. Cek belakang. Lepas cek semua dah baik, baru korang jalan. Nampak? Ramai pemain kita ni nolong. Tu. Nampak? Dua-dua hero. Okay guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Mudah Ingat kalau pump tu rosak, buat macam tu. Okay, bye bye.